Jika korang punya rumah ada kayu-kayu nak cat, ini aqua metal rust and wood pun boleh guna tau. Ini water based dan kurang bau, dia senangkan kerja-kerja mengecat. Dia ada UV protection dan water resistant ya. Okey, tengok I cat ini, senang saja. Senang saja atau macam ni. So ini first layer lah ya. So you boleh buat 2 layer. Nanti cepat kering juga. 15 minit hingga 30 minit dia dah kering dah. Okey, biasa kita cat-cat kan terkena tangan susah cuci. Macam ni lah, terkena tangan susah cuci kan. Biasa jika buat sowan punya, kita buat pagar ke, itu kayu sowan punya, kena guna tina cuci tau. So ini tak perlu kerana ini water base ya. Tengok, saya masukkan tangan, cuci-cuci. Dia dah bersih dah. Tengok. Okey, kita ada banyak size-size ya. Tengok sini. Kita ada 300 ml dan juga 1 liter. 1 liter ni boleh jadi 100 square feet punya surface. Atau you buat pintu standard, besi punya gate, 1 liter cukup lah. Atau 1 liter ni boleh jadi bilik pintu punya, 1,5 pintu bilik ya. Okey. So selain daripada kita itu, kita pun ada 5 liter dan juga 20 liter. Kita banyak warna-warna. Okey, nak apa, minimalis ke, nak metallic effect ke, sini pun ada. Boleh tekan back kuning, tengok color-color ya, mana yang you lebih minat. Okey, dan jangan lupa follow, like and share kat Author.